Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Sekarang ni, laju ya kalau berita palsu ke, berita yang berunsur fitnah ke, laju je tersebar dekat media sosial. Maklumlah, okey sekarang ni kita berada di era yang teknologi sebenarnya semakin meningkat. Okey, semua orang sekarang ni dah ada handset. Tak kisahlah nak kata budak kecil ke, budak besar ke, semua ada handphone masing-masing. Betul tak kan? Jadi, bila ada satu perkara, dia terlalu cepat tersebar luas ke seluruh dunia. Kenapa saya cakap dunia? Sebab ialah, kalau contoh kita up satu benda, okay, kita upload sesuatu benda, tak kisahlah kat mana-mana media sosial, and then video kita tu FYP ke orang luar negara. So, orang luar tu pun kira dunia lah kan. Sebab bukan dalam negara kita. Macam tu jugalah dengan sebarang jenis fitnah ke, berunsur hinaan ke yang ada. Terlalu cepat tersebar. Jadi, bila mana dah tersebar, kita mestilah kena bagi penerangan, kena bagi penjelasan. Betul tak kan? Macam biasalah, kalau saya ni, saya lebih suka buat video tentang kampung. Dan sambil-sambil tu, selalunya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada kawan-kawan kita lah kan. Hari ni pun saya nak menjawab. Okay, benda macam ni sebelum ni pun ada orang pernah tanya dari dekat saya. So hari ni kiranya saya just bagi tahu secara ringkas je lah ya. Macam yang saya beritahu tadi, sebelum ni pun saya pernah bercakap mengenai perkara ni. So tak perlu lah kot nak ulang benda yang sama berulang-ulang kali kan. Jadi benda ni pasal kampung. Perbandingan tu saya tak membandingkan sebab saya tahu setiap kampung ada ciri istimewa dia. Ada dia punya, apa orang kata, benda khas dia ada tersendiri. Macam kampung dekat Malaysia ni, macam selalu saya tunjuk kat korang, lembu, kambing, ayam merupakan haiwan yang memang ada. Memang wujud kat situ. Memang tu tempat dia. Dan selain lembu, ayam, kambing, kerbau, ular pun ada tau kadang-kadang. Saya jujur sebab kampung ni ada sungai. So, walaupun kita tak pernah nampak ada ular kat situ, tapi mesti ada. Kat mana ada sungai, kat situ akan ada ular. Ular akan datang minum air kat situ. Tapi perbezaannya adalah ular tu kacau ataupun dia tak kacau. Macam kat kampung ni jarang lah ya kes nampak ular ke apa ke. Tapi biawak tu, biawak memang ada dan selalu je kita nampak. Cuma biawak tu pun kira okey lah. Dia tak ada pun makan lembu, kambing, penduduk punya. Kiranya biawak tu dah bagus lah sebab dia tak makan ayam, kambing yang penduduk kampung ni ternak. Dan kalau korang nak tahu, kalau insyaAllah nanti kalau berkesempatan, saya akan tunjukkan dekat korang suasana kampung time pagi. Which is, suasana kampung ni, time pagi. Kalau korang nak tahu, kambing, lembu, semua akan ada dekat kawasan. Sekarang ni kan diorang bercakap dalam-dalam kan. Kalau time pagi diorang berjalan kat jalan raya, juri makan rumput kat situ. Tapi diorang ni pandai. Kalau nampak ada motor, ada kereta, diorang akan ke tepi dan bagi laluan comel je bila kita tengok. So, habis saya topik pasal haiwan-haiwan ni, saya nak bercakap sedikit pasal ekonomi. Bukan nak sebut pasal ekonomi negara ke apa. Tidak, bukan. Saya bukan kerja sebagai Menteri Kewangan. Bukan. Tapi sajalah nak bercakap pasal kampung sikit. Kampung ni kat Malaysia, walaupun kita duduk kampung, tak bermakna kita ni miskin ya. Kerana di Malaysia, duduk kampung bukan bermaksud kita ni miskin atau kita tidak mampu untuk membeli rumah di bandar. Tetapi di Malaysia, Alhamdulillah, kerajaan kami bagi kami, dia bagi kami pilihan. Pilihan ni setengah orang dapat, ada setengah tak dapat. Contohnya macam cikgu-cikgu dekat Semenanjung ni, selalunya untuk jadi praktikal, kami akan dihantar ke, apa tu orang kata, cikgu-cikgu tu akan dihantar ke Sabah dan Sarawak untuk praktikal. Dan saya tak tahulah kot cikgu-cikgu di Sabah Sarawak dihantar ke Semenanjung untuk praktikal. Yang tu saya tak berapa sure. Tapi yang surenya
Cikgu Semenanjung akan dihantar ke Sabah Sarawak untuk praktikal. Yang itu bukan pilihan lah. Tak nak kena pergi juga, betul tak? Cumanya yang kerja swasta. Kerja swasta ni dia boleh pilih tahu dia nak kerja kat mana. Dia boleh pilih nak kerja kat mana. Lepas tu dia boleh, bila dia dah pilih dia nak kerja kat mana, dia boleh aturkan. Sama ada dia nak duduk kat kampung ke dia nak duduk dekat bandar. Dan kalau orang nak tahu, duduk bandar, duduk kampung, perbezaan dia sikit je. Bukan nak dia ada perbezaan yang begitu begitu berbeza ke lain ke tak. Dia lebih kurang je. Rumah elektrik, rumah kampung ada, rumah bandar ada. Kipas, rumah kampung ada, rumah bandar ada. Aircon, rumah kampung ada, rumah bandar ada. Segala furniture, desain rumah. Kalau duduk kat kampung pun boleh je buat rumah macam duduk kat bandar. Tapi yang best ni kalau kat kampung ni, kita boleh ikut suka hati kita. Kita nak buat segi 3 ke, segi 4 ke, tak mau ada bumbung ke, suka hati. Tapi kalau duduk bandar, kebanyakan orang yang duduk bandar, yang macam B14 kan, kita orang akan duduk rumah flat, tak flat, pangsa, tak pangsa apartmen apa semua tu. And then, duduk rumah teres macam ni. Kalau duduk rumah teres kan, semua rumah bentuk sama. Nak tukar boleh tukar colour je. Nak tukar design memang tak boleh lah. Okey. Lagi-lagi kebanyakan rumah harga dia kat bandar mahal. So, habis tu kenapa kat kampung murah ke? Ya, saya boleh katakan dekat kampung harga dia sedikit murah. Tapi tak adalah murah yang terlalu murah. Dia murah sikit je. Dan kampung ni dia ada kelebihannya tersendiri. Siapa yang suka akan tempat yang aman dan damai, tenang, hijau kan, boleh pilih kampung. Sebab serius cakap, korang takkan rugi. Berbanding kalau korang jenis introvert and pergi duduk kat bandar, jadi agak sedikit susah. Sebab kampung dia tenang, tak adalah seriuh-riuh dekat bandar kan. Tapi tak apa, semua orang ada pandangan masing-masing. So bila ada yang kata dekat saya, miskin lah, tak okey lah, tak kaya lah, semua tu saya nak nafikan yang semua benda tu tak betul. Duduk kampung saja tapi kereta dah 5-6 buah. Okey. Duduk dekat kampung saja rumah dah 6-7 bilik. Even orang yang duduk bandar pun tantang rumah baru 2 bilik. Okey, so tak perlu nak bandingkan macam ni. Kita bandingkan secara sehat, sudahlah, betul tak? Okey. Dan lagi satu saya nak bagi tahu. Kepada mana-mana yang suka sangat komen negatif tu, dah sini boleh stop dah kot. Saya dah jelaskan semua benda kat video ni kan. Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.